Nang Kelang ni, kalau korang mencari pulut mangga yang sedap, pak kelapa yang power dan tom yum yang betul meledak, enak ada jumpa satu pot yang wajib punya. Wah, gaya tu enak Nandio. Ikilah dia, Soi 55, 6 Bandar Bukit Tinggi, Kelang. Siap pernah masuk Malaysia Book of Record. Sebab diorang punya kreatif, dari pak kelapa diorang olah sampai 25 jenis pakanan tau. Antaranya macam yang Ena kunyah ni. Ena suka aroma daun selasihnya tak melebih-lebih macam ni. Yazid pun kata benda yang sama. Ada pula rasa umami dari sos tiram dan kicap ikan, pedas dan manis di hujung-hujung. Dan paling unik yang Ena kunyah ni, lebih kurang popular inti pak kelapa. Bentuk dia lebih kurus dan panjang, sebab tu rangut sedap buat kudapan. Untuk air, kalau mampir kat pot macam ni, mesti 2 ketul ni pilihan Ena. Tinggal ceroy atau kau, itu je. Lagi satu, nak tahu pot macam ni sedap ke tidak, wajib perkena tom yum dia. Dan ini seafood, ui, bau dia memang meledak ya. Sedap juga bagi Ena. Ada rasa air rebusan dari udang dan sotong. Pekat, masam dan pedas dari tom yum ni pun Ena boleh terima. Lagi satu, sekat steam limau ni pun korang boleh kunyah dengan nasi. Isi ikan yang Ena dapat ni tak ada bau tanah, rasa bersih dan kemanisan isi ikan pun masih berasa. Dicampur pula dengan rasa citrus, aroma serai, cili, bawang putih serta air steam ikan. Aduh mak. Yang ini dia bagi sekali dengan lesung dia. Rasa dia pedas, masam dan crunchy daripada mangga muda dan berlemak dari kacang gajus. Memang terbaik. Last but not least, kunyah pula pulut mangga ni. Agak manis sedikit bagi Ena sebab mangga dia pun rasa manis. So nak tahu ngam ke tak kat tekak korang? Yuk kunyah. Ada 20 adik-beradik dia yang lain tau. Korang boleh cari yang berdekatan. Memang marem weh.